pada esok hari. Kemuncak kepada fitnah ini, ending kepada fitnah ini ialah, dan ini tuan-tuan dengar elok-elok, umat manusia ketika itu akan terbahagi kepada dua kumpulan dengan jelas. Kumpulan dan penempatan, satu grup duduk belah sini, satu grup duduk belah sini. Nabi kata satu kumpulan, kumpulan mukminun, semuanya beriman, tidak ada seorang pun fasik, munafik dan kafir. Dan satu kumpulan lagi akan berhimpun di satu tempat. Ini hari yang Dajjal nak keluar ataupun esoknya. Mereka akan berhimpun di satu tempat, kumpulan musyrikun dan munafiqun. Tidak ada secebis iman pun pada mereka. Fasik duduk di mana tuan-tuan? Belah ni juga. Di sebelah kemah ini, di sebelah perhimpunan ini, kesemuanya beriman, tidak ada secebis kefasikan dan kemunafikan pun di kumpulan ni. Tuan-tuan, itulah yang akan berlaku sehari ataupun pada hari kemunculan Dajjal. Manusia itu akan terbahagi kepada dua dengan jelas. Tuan-tuan, hari ini terbahagi tak lagi? Ini hari ini kita masih duduk sekali lagi, kan? Yang tak tutup aurat, yang tak semayang duduk. Satu hari ketika mana hari terakhir kemunculan Dajjal nak muncul tu, ataupun pada hari itu, Nabi kata terbahagi. Terbahagi macam mana? Wallahu alam. Tetapi semua orang boleh tahu, yang ni penempatan mukmin, yang sebelah sini penempatan kafir.